Okay, kita nak unboxing dulu. Buka ya man. Unboxing ni untuk racun ni. Kita nak buat kerja ni pilih sini. Kita nak siram kat pokok-pokok. Perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I.
Dahsyat bini aku juga kau. Iya tu. Aku tu mau ujung. Betul macam-macam tu. Tengok kat kerja lah nak pergi sana. Wih, betul rapat betul tu. Dah penuh betul air dah. Nak sejuk ke mana? Kuasa abang kan. Pergi nak mana abang tu di 3/4 ni kan. Maknanya sini tanah basah tu. Tanah basah ni. Tapi kalau Pak Ali mari dan sikit, dia Surut-surut kan. tukar lah. Hidup kali tu bang. Memang tu air mineral kan. Mana air ni hidup tu, hidup kan. Kan? Masa air tu yang tengah habis kan. Dia ada air ni tinggal tu. Mana? Habis sini? Tak apa, ambil lah. Dia ambil pakai simpan dalam tong badi je kan. Tak apa, ambil lah. Tak salah. Nunggu air hujan kan. Air tong lah dulu kan. Habis. Ni air ni. Dia ambil tak boleh. Ambil lah. Kau mengaut je lah. Ambil, tak salah boleh. Dulu lah buat pokok ni lah ya. Ha? Dulu lah buat pokok ni lah. Tak pernah buat dulu tu yang pokok hidup. Kalau habis, bahan tu habis. Habis. Beli bangku ni. Ha. Itu tak payah kat lubang tu. Mati kau ni. Ni pulas. Ha? Babi? Apa kerja? Tapi tak ada banyak dengar bunyi dia tu. Duduk tu. Tak ada gaji aku bang. Yalah. Aku tu lantak lah. Limau banyak tu, limau. Ha? Banyak limau. Ada orang menyembur dia kerja. Dia depan mari. Orang ambil aja menyembur hari kan. Hari kan. Macam tu mana tadi buat? Saya buat tadi tu. Orang kan dia orang ni satu kod kan ni. Mana? Satu umur, satu bangsa kot. 1, 2, 3 ni. Limau musangking. Ha? Ni musangking ni. Musangking. Ini 355. 355 sama dengan ni. Ada beradik ni. Sama musangking. Ini pun sama. Daun dia lebar kan. Hidup orang ya. Mana? Adik mati. Mana? Adik dia kali. Yang tu. Itu kepala titi. Kepala titi ni Terengganu punya champion. Ini yang kahwin ni kan. Ini mati. Yang ni kan. Ni cantik naik ni. Cantik naik ni. Aku cakap aku bangun jumpa bang. Alhamdulillah tu. Kau pagilah Cantik tu kan. Cantik naik kan. Terus kan. Cantik dah naik. Menjadi bang tak tahu apa bang. Ada? Rezeki nak ke sekolah. Kau meniaga sonok tu kalau dapat dia siap tu kebun buat jual lah. Dia kena beli buruh ni. Dia kena saya beli. Kau beli yang kat ni. Kan? Yang bukan buruh yang sabut tu. Tahu buku tak tahu tu kan. Buruh sabut kan apa? Sabut. Buruh sabut tu. Abang beli kasar kan ada yang kereta dia orang. Ya tahu. Kaya semua kan. Pokok. Dapat aku hari kita pokok tu kot abang. Ya tu betul tu. Dah banyak abang. Kan? Ikut kan. Pagi yang bearing tu bang. Itu bang.
Sebenarnya kan. Ha. Aku diam. Dia tak pernah nampak kan dia. Tapi kan dia tahu dah. Tengok aku dah belah Lagi dia. Aku balingkan dia lah. Baru tahu. Ni nak tayar tu bang. Tayar kena pika tu nanti. Ha. Potong kan. Buat rambut-rambut kan. Jilid. Gantung kat sini. Dari kabel gantung ni kan. Orang dia tak ada manjat. Korang lah dia manjat ke siku. Dia ada belakangnya. Cantik tu. Ni cantik naik. Cantik. Ni pun dah mula cantik naik lah. Kembang sekarang tu. Semua potong ni bagi dulu kan. Ni kan. Itu packing. Kalau baru jawin rosak. Ya betul. Baru sabut yang orang kereta tu kan. Dekat highway ada tu. Itu teruk bang, dia patah ke bang. Masuk. Itulah, tapi tak apalah. Dia hidup lagi tak apa tu. Layan je lah. Itu bunyi kan? Cantik ni. Tengok pun senang. Ini bang. Apa ni bang? Ni kan. Cantik. Ni packing. Kalau semua bini bang, semangat orang gerak duduk lumpur sini bang. Tutup. Tengok ni bang. Ni cantuman ni. Saya buat ni. Ha? Cantuman ni. Ya. Daripada sini. Cantum sini. Itu packing ni. Cantik naik ni. Ni orang potong sebelah cantik ni. Ni bagi dia naik elok tu. Kalau dia tak boleh. Dia kena cabang dia potong. Ni biar okey tu. Kau mana tu? Cantik tu. Itu hari panas nak bakar tu kan. Takut pula angin durian pukul Yalah. mana tu. Aku relax dulu lah. Kan mau rambu lagi kan. Ini 2 tahun lagi berbuah tu. InsyaAllah kan. Setahun lagi. Setahun. Kalau abang terus tu bagi dia nak tengok dalam ni kan. Begini. InsyaAllah tu 2 tahun lagi buah kot. Alamak, takut dia tumbang tu. Pokok ni kena pokok durian lah. Mana lagi tu? Tak lah. Dia mati pasal atas. Ni pokok ni. Cantuman ni. Cantuman gelayang. Ni pakai ni pokok ni. Kuning ni. Ini boleh pakai tunggul sikit bang ya. Ini tunggul ni. Ni saya cantum tu. Cantum ni. Tunggul tu bunuh ni bang ya. Betul. Makan tunggul ni makan sekali. Makan tunggul ada sebab kan. Ni pun dah dapat. Cantik naik lah. Cantik demi kembang. Nak kembang je. Kembang Aku ni. ni malam bang. Jalan ni bang. Jalan aku tengok perhatikan. Kan. Aku berlakuan. Takut bang Mabi tu bang. Gigit boleh bang. Dia pokok ni. Dikit ni. Itu takut tu. Habislah rosak kulit dia kan. Buang tu. Buang tu. Buang tu. Anak apa dia? Ini. Anak-anak tu buang. Ini. Tu buang tu. Tu buang tu. Buat gunting. Tahu ni. Oh, cantik ni. Ini kan ni kekok bang. Dia terpedih bang kan. Ini bukan berair ni. Tak berair. Tak boleh elok. Ini pasal berair ni kan. Tapi pokok ni elok. Busut. Dia ibaratkan dia sesuai dengan air lah. Akar dekat atas tu. Kalau akar kat bawah mati tu. Ya. Ni buat ni busut kan. Betul busut. Betul buat busut. Tunjang kat bawah. Tunjang lah kan. Tunjang dia tegak begini. Tunjang bagi air tu. Punjang kat bawah tapi dia punya apa ni akar halus tak lemas tu. Kalau dia lemas mati tu. Yalah. Dia tak lemas lah. Air jalan. Ingat ke mak abang bagi makanan apa je? Itulah dia kata dia hantar atuk lah. Okey lah. Kadang-kadang bang, manusia ni, dia cakap bang, dia kan boleh mimpi dia bang.
Tengok ni kan. Buat kat bagi dia contoh lah kan. Kata-kata lah. Tapi cerita tu dia tak ada cerita korang kan. Kawan macam kau balik sana kan, kau bawa bagai sana campik kan. Kau pergi hantar kan. Ni pun sakit ni. Kian cik bang, dia bagi bang. Tu pokok dulu lah bang. Okey. Ni kan tok ni, ni. Cantik ni. Cantik tak? Ya, itu yang ni yang pokok tu yang tarik ni kan. Tarik lah ni kan. Tadi ni tu bang. Ya tu biar tok, biarlah. Bangnya. Kalau 3 pokok begini bang. Jadi dia bang. Cantik ni. Tapi suai ni dia punya air ada punya tunjang tu. Di mana para tunjang air kan. Dia tak lemas. Tunjang bagi dia minum. Orang datang saja. Yalah. Berapa ni? Orang punya. Atuk punya kat orang punya. Cakap. Saya jaga je cakap. Tolong je cakap. Banyak dia kebolikan. Orang punya cakap. Tu bang tu. Ni. Nanti awak dari koyak lah bang. Saya pakai pisau bang. Koyak. Stop. Ada. Tengok. Giginya bang. Ini tu kan. Upah 9,500. Kata 10,000. Kata 10,000 tu. Potong 500 tu. Mau 12. Kata 12. Kau jangan buat. Dia cakap. Bahan-bahan kau. Pakai barang dia. Ni sakit ni. Orang buat 12,000 barang dia bang. Barang dia. Ini kalau boleh nak bagi pokok-pokok dia duit melekat akhir orang punya kan. Tanda tak apa kau boleh ambil lagi. Atau ni pada pokok cukup bang. Buat pisau ni kan. 2 pokok cukup lah. Aku tak suka orang kebun ni. Kita buat berapat tak apalah. Berapat okey lah. Okey ni. Kita kasi buat nyampur. Dah buat tu lah. 1, 2. Okey bang. Ni nak buat. Ini nak dengan cadangan aku bang. Potong 2 tayar bang. 2 3 bang. Potong gambar-gambar kan. Gantung kan. Dia tak main lah. Dia takut sikit lah. Dia takut sikit. Sini bang. Apa ni bang? Ini pokok ni bang kan. Basah ke? Berair. Sini berair. Mana kira cantik ni? Berair bang. Mana kau bang? Dia sesuai lah. Dia sesuai dengan jiwa dia kan. Ni pun ada pruning ni. Ada pruning ni. Daun-daun ni. Ni tempat bencah kan. Hidup elok kan. Beli 2 baru bang. Apa? Burus. Buang sabut yang kasar tu. Abang beli 2 RM2 ni bu. Kamu kerja jauh ke? Ni tu ah. Tangga lipat tu. Nak kena beli lah. Nak kena beli. Kalau awal yang orang beli baju tu. Dia dua boleh bijak bang. Tangga lipat kan. Potong tu. A tu. Kira. Dia datang tu. Dia bukan tak tarik. Rosak kulit tu ni.
Tu ya tu. Ya nanti dia nak naik lagi kan. Dengan dia kawan atas tu takut tak sihat. Ni kan. Kita je bang. Betul. Saya ke ini boleh. Duduk sini tu. Balik air. Takut. Kejap ni kalau dia punya kosan bang. Betul kosan hujan tu bang. Tu buang tu. Bawah tu buang tu semua tu. Bawah tu. Kosan. Hari bapak datang tu 12,000 upah dia tiket ni. Aku cakap dia tak layan. Yang cakap dengan bapak lah kata kan. Bapak dia kan bukan tanya kita kan. Iyalah. 12,000 tu 12,000. Tengoklah bentuk dia nak apa-apa tu. Buat tu boleh lah bang. Pakai zinc ni bang. Mahal bagi mahal. Ni grup ni bang kan. Mana? Mana nanti? Dia yang ala akan di Kak abang kena akan ni. Hanya nak buang tu bang. Dan abang boleh tapi tak boleh lah. Tanya bang apa. Tapi kalau abang nak beli bang, abang nak beli rendah. Beli yang 12 tingkat.